Yang aku pelik ni, yang Azaz ni, aku suruh dia balik selalu daripada rumah aku. Dia jangan dia ganggu rumah tangga aku dekat situ. Sebab dia duduk dekat situ, aku kena belah. Dan selepas pada kejadian tu, anak bini aku, dia bersama dengan ustaz tu, dia buat cerita kat ni. Saya tidak menyakitkan apa benda. Awak yang mari mengganggu dalam rumah tangga, dan barang-barang dalam rumah tangga saya, termasuk duit dalam akaun bank saya hilang. Dia mari mengganggu ni. Kita nak minta siasatan penuh dijalankan kepada Azhar Aziz ni dengan kelompok dia yang ada dekat, yang kata saya ni kena tindakan tertib dekat Temeloh sebab saya tak pergi kerja. Dia khabar saya ni kerja dekat pejabat tu. Saya ni ada gaji. Gaji saya dibayar Bukit Aman sana bayar. Demi Allah, kena cek tengok. Saya ada 2 kali kenaikan pangkat. Lepas pada tu dia khabar saya ni tak pergi kerja dekat situ. Yang tak pergi kerja dekat situ siapa dia? Yang senarai nama yang tak ada dekat pejabat awam tu siapa dia? Yang Azhar Aziz dengan Ustazah ni dia khabar dia ada senarai dengan pejabat awam, ada gaji dekat situ. Saya rasa baru lagi ni. Selepas apa benda berlaku, duit yang hilang, kehilangan duit apa benda, saya diserang dekat hospital Temeloh tu. Saya dipindahkan kena serang dengan kelompok dekat Temeloh ni. Dan barang-barang saya kena serang, kena curi dengan Ahmad Dapi apa benda, Ahmad Dapi Muhammad Usuk ni. Dengan Ahmad Andani ni, dengan Azhar Aziz ni menyerang bini saya ni. Saya nak minta siasatan penuh dijalankan. Macam mana pula dia boleh duduk dalam rumah saya? Selepas dia mari tu, saya suruh dia balik. Dia menceroboh rumah saya. Saya terpaksa pergi. Dan supaya saya kena mengelak sampai hari ni. Azhar Aziz ni mencederakan saya. 17 hari dekat hospital. Telinga tak dengar. Kena tolak tangga. Dia nak khabar dia ada penjawat awam dekat situ. Dia pula doktor dekat hospital tu. Lantak dia lah. Itu masalah dia. Apa kena-kena dia mencederakan saya? Dan duit apa benda, kereta, motor saya gelang tangan bini saya ada dekat dia. Kenapa? Dan akaun bank saya, yang bini Pak Daud, arwah Pak Daud dengan Hamid Andani ni, dengan grup ustaz dekat masjid negeri solat Jumaat hari ni, dengan Zuhasmi ni, dia dapat bini saya ni nak kena bayar yuran Jigolo ke? Untuk yuran sekretariat Jigolo Kebangsaan ke? Jadi macam mana? Tolong jawab. Minta Mufti Pahang siasat benda ni, bagi tahu berapa bayaran yang dikenakan. Bini saya ni bayar untuk mana? Macam mana 126,000 duit dalam akaun bank dia hilang? Kita nak tahu. Pasal dadah tak ada kena-mena dengan saya. Itu Hamid Andani, itu Pak Usuk. TV 9 tu telah mengesahkan dekat mana duit tu, dekat mana, siapa kena tangkap kes dadah tu. Saya tak terlibat.